yang turut diraikan bersama-sama saya, Datin Haji Hamidah binti Mansur dan Encik Azmi Reza, dan Puan Asri Nafis tak datang pula hari ini. Jadi yang dihormati Encik Zaiduri bin Sahir, Guru Penolongan Pentadbiran SMK Taman Indah, yang dihormati Puan Sazra binti Syahrani, Encik Adik Murid, semua rakan di bidang bukan nama di pelajaran, pemangku di PK Koko, Puan Syuhada binti Abdullah, dan semua rakan guru dan rakan-rakan IKP. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat kumpul sekali lagi untuk bersama-sama dalam majlis jamuan persaraan dan perpindahan untuk sesi awal tahun 2025. Lepas ni ada lagi majlis-majlis seperti ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pengetua dan pengerusi Kelab Guru Cik Muhammad Firdaus yang semua AJK, AJK Kelab Guru dan AKP yang terlibat bagi menjayakan majlis ini. Saya berasa bersyukur dan terharu kerana diberi kesempatan menyampaikan beberapa perkara sebelum saya melangkah jauh meninggalkan dunia pendidikan yang selama ini sangat saya cintai. Yang pertama, saya memohon kemaafan atas kekurangan dan kelemahan sepanjang tempoh perkhidmatan saya, khususnya sebagai penolong kokurikulum dalam menguruskan hal-hal berkaitan kokurikulum di SMK Taman Indah. Walaupun saya bertugas hanya lebih kurang setahun 3 bulan, tapi banyak perkara yang menjadi pengalaman baru bagi saya. Yang kedua, saya memohon jutaan kemaafan kepada semua rakan guru dan AKP yang saya kasihi jika selama kita bekerja di bawah satu bumbung di SMK Taman Indah, saya pernah menyakiti hati atau menyinggung perasaan rakan-rakan, sama ada saya sedar ataupun saya tidak menyedarinya. Jadi saya mohon tiada ungkitan atau umpatan terhadap segala kekurangan, kelemahan dan kesilapan saya. Jadi saya mohon dimaafkan dan dilupakan segala kesalahan saya. Baik, seterusnya saya mengucapkan jutaan terima kasih atas segala sokongan, kerjasama dan semangat kesertaan yang rakan-rakan tunjukkan dalam pelbagai aspek, terutamanya dalam kokurikulum yang sentiasa menjadi kekuatan dan motivasi bagi saya untuk menjalankan tanggungjawab. Terima kasih atas segala bantuan dan keikhlasan sepanjang kita bekerja bersama-sama. Rakan-rakan semua adalah tulang belakang kepada kecemerlangan SMKTI dan saya amat berbangga menjadi sebahagian daripada pasukan yang sangat cemerlang ini. Dan saya sangat berterima kasih. Anda semua hebat. Yang muda, yang tua, semuanya hebat. Jadi tak main. Saya pun tak sedar saya tak menyinggung perasaan. Okay, walaupun sekarang ni saya sedang melangkah ataupun sudah melangkah keluar dari dunia pendidikan, tapi kenangan indah selama di SMK Taman Indah akan kekal dalam hati saya selamanya. Ini sekolah terakhir saya berkhidmat sebagai guru. Jadi saya mendoakan semoga SMK Taman Indah terus gemilang dan rakan-rakan guru terus diberkati dalam usaha mendidik anak-anak bangsa. Kepada rakan-rakan pendidik yang masih muda belia, yang baru posting, Zul, Kamila, Ayuni, dan yang bakal menerjunkan diri ke bidang pendidikan ni, guru praktikal, Cik Aisyah, Cik Syairah, Ustaz Izzuan, jadi
Teruskanlah perjuangan dengan penuh dedikasi dan bersemangat. Ya, semangat kena kental. Dan kepada rakan-rakan yang berpindah ya, Cik Azmi Reza dan Puan Elfa didoakan semoga Allah memudahkan segala urusan dan lebih cemerlang di tempat yang baru. Okey, akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih atas segala pengalaman dan memori yang telah kita cipta bersama di SMK Taman Indah. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkatan kepada kita semua. Saya sudahi dengan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.